Wanita Indonesia sembunyi bawah katil elak dicekup. Kemaman. Tindakan seorang wanita warga Indonesia yang bersembunyi di bawah katil bagi mengelak dirinya daripada dicekup pihak berkuasa, gagal apabila berjaya dikesan dalam ops sapu oleh Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Terengganu di Bandar Baru Kijal, di sini pada Isnin. Pengarah Imigresen Terengganu, Muhammad Yusri Muhammad Noor berkata, pada mulanya, seorang lelaki warga Myanmar mendakwa tinggal bersendirian, namun helah itu terbongkar apabila pegawai penguat kuasa menemui pakaian wanita di dalam bilik semasa pemeriksaan dijalankan. Menurutnya, hasil pemeriksaan lanjut menemui wanita berusia lingkungan 30-an itu sedang menyorok di bawah katil bagi menyelamatkan diri daripada ditahan. Pemeriksaan terhadap wanita itu mendapati dia telah tinggal lebih masa di negara ini dan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, katanya dalam kenyataan di sini pada Selasa. Wanita berkenaan antara 11 pendatang asing tanpa izin, ditahan termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dalam operasi dijalankan di sekitar daerah Kemaman dan Kuala Terengganu pada Isnin lalu. Operasi bermula jam 8 malam hingga pukul 6 pagi itu membabitkan pemeriksaan ke atas 44 individu di 7 buah premis kediaman. Antara lokasi serbuan ialah rumah di Cabang 3, Kuala Terengganu, rumah kongsi di Kampung Lubuk Batu dan Bandar Baru Kijal, Kampung Darat Kolam, serta rumah kongsi pekerja di Jalan Kemaman Kertih. Dalam operasi itu, seramai 4 warga Bangladesh, 5 warga Indonesia dan 2 warga Thailand berusia antara 5 hingga 49 tahun ditahan atas pelbagai kesalahan, katanya. Selain itu, katanya, seorang wanita warga Thailand bersama anak perempuannya turut ditahan selepas gagal mengemukakan dokumen perjalanan sah ketika pemeriksaan dijalankan di Cabang 3, Kuala Terengganu. Wanita itu mendukung anaknya sambil merayu agar tidak ditangkap, namun tindakan tetap diambil mengikut lunas undang-undang, katanya. Jelas beliau, semua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 6(1)(c) kerana tidak memiliki dokumen sah dan Seksyen 15(1)(c) Akta Imigresen 1959/63 kerana tinggal lebih masa. Kesemua mereka dibawa ke Depot Imigresen Ajil untuk tindakan lanjut manakala seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun turut dipanggil memberi keterangan dan disiasat di bawah akta sama. Orang ramai diminta agar terus menyalurkan maklumat demi keselamatan serta kedaulatan negara, ujar beliau.